Assalamualaikum korang. Selamat datang ke Syami Hair YouTube channel. Hari ni kita main house flipper. Biasalah kita kemas apa yang ada. Tengok korang. Rumah dah cat. Ni belang-belang gini. So, aku ada beli katil. Jadilah buat baring. Penat buat kerja kan. Tengok jiran jap. Jiran buat apa tu? Woi jiran. Tak apa-apa, jomlah. Kita tengok tas. Hari ni siapa yang ni nak kita kemas? Kita ambil Thomas Mouse. Dia kata rumah dia ada inside, ada serangga. Oh, sedih buka abang Thomas ni. Nak buat macam mana Thomas? Dapat penyewa dari neraka. Banyak serangga. Mak ai. Lipas lah tu. Ni penyewa ni banyak nak sampah dia. Dengan kotor dengan lipasnya. Si abang Thomas. Buat macam mana bang? Dapat penyewa macam ni. Tak kemas elok dengan barang, dengan sampahnya. Pergilah buang kat luar sekejap. Bukannya jauh pun. Bawa sampah tu keluar. Kat dinding penuh. Habislah. Ni kat ni. Macam mana dia nak masak ni kalau penuh lipas kat sini? Kat peti ais ni memang tak lah. Pergi buang apa ni, segala benda pizza. Banyak sampah ni. Nak kena bersihkan dulu. Baru kita boleh angkat barang apa yang jatuh tu semua. Macam mana dia boleh tidur dekat dengan sampah ni? Katil tu elok pula tu. Dia pergi kemasnya. Di bawahnya dia tak kemas pula. Dengan lampu jatuh. Gaduh ke je? Elok je katil tu Oh, hai. Nak jual ni almari ni. Ni lagi apa lagi nak kena jual ni? Oh. Semua nak kena jual ni. Kabinet dapur nak jual. Meja makan, kerusi. Tinggal apa dah tu. Kerusi pun dah macam apa tah. Kabinet nak kena jual. Ni dengan periuk-periuk sekali ke? Oh, kena jual juga periuk. Dengan span sekali ke? Jual. Segala benda jual. Apa yang ada. Kabinet atas ni pun jual juga. Settle bang Thomas. Jangan risau bang. Orang boleh buat. Ni apa? Oh, kena letak bawah dulu. Oh, ini tak nak jual. Okey. Kita letak dulu periuk kat bawah. Letak dulu kat tepi. Satu tempat pisau ni letak kat bawah dulu. Nanti kita kemas balik. Jual dulu ni para dapur ni. Okey, settle. Lepas tu nak buat apa? Angkat lampu ni. Tak kat mana? Dekat dengan dinding. Oh dah ni. Dekat dengan langsir pula. Ke sini sikit lah kita letak. Dekat dengan ni. Rumah apa ni? Pokok. Ini pasu jatuh. Tak kat atas. Tak muat pula. Ni pokok apa ni guys? Pokok lidah buaya ke? Tak kat bawah dululah. Nanti fikir macam mana nak letak. Lepas tu, lupa lah frame kat depan. Itu je lah, malah nak letak kat mana-mana tempat lain. Okay korang. Dengan tengoklah cermin dia. Kotornya. Dengan tak ada langsirnya. Langsir pun kusam. Ada pintu, cermin pun serupa tak apa ni. Tak payahlah, tutup je lah dengan dinding. Kalau gini gayanya. Kita bersihkan cermin, kilat, boleh lah.
Rumah selesa ni. Kalau buka tingkap ni kan, petang-petang. Seronok tengok belakang dia tu. Luas laman dia. Bersih pun. Nak kena bersihkan ni. Bawah ni pasu apa semua. Dekat peti ais banyak benda ni. Nak kena apa ni? Macam kesan makanan je. Ni tempat sinki tadi ni. Tempat sinki ni. Air tumpah. Ini yang benda makanan ni. Ni dekat dengan katil. Apa lagi? Mana lagi? Ni. Ni macam tai cicak je. Tai cicak apa besar macam tu? Ni macam kesan terbakar. Okay, settle. Dia nak apa ni? Nak beyond the wall. Apanya beyond the wall? Oh, kat kitchen ni. Dekat dia punya tempat dapur ni. Oh, nak warna putih je. Okay, Bang Thomas. Kita buat warna putih je. Putih bersih. Cun. Kat sini. Lagi satu kita buat. Lagi dia nak apa? Wallpaper. Nak alphabetical. Yelah. Kita buat kat sini. Atas. Kat atas tingkap. Tepi jangan lupa. Kat bawah dia jangan lupa. Dekat bawah ni pun nak letak wallpaper tepi ni. Jangan lupa tepi tingkap tu. Kata lepas pandang kang. Satu rumah je dia wallpaper. Senang je kan Abang Thomas. Tak payah fikir nak cat warna apa. Wallpaper je. Wallpaper pun murah je. Dia tengok kualiti kan. Kalau jenis yang jual nipis tu mahal, murah lah. Yang ni mungkin yang elok lah. Tengok. Satu ni RM39. Kalau separuh RM13. Tengok. RM90. Satu bahagian dinding. Kira berkualiti. Abang Thomas, jangan risau Abang Thomas. Elok ni. Tahan paling lama pun 3-4 tahun lah. Kalau dapat penyewa yang elok lah. Kalau dapat penyewa macam sebelum ni Abang Thomas sampai lipas penuh sampah. Alamatnya memang cat sajalah. Okay, settle. Sekarang nak replace highlighted item. Nak tukar ni. Switch lampu. Lampu pun warna putih je Abang Thomas kan. Senang. Semua serba putih. Sebab kata orang kata apa? Minimalist. Lagi. Mana lagi? Kat bawah. Kalau kat bawah ada plug ni. Nanti kita tukarlah lampu tu. Pergi dekat dengan ni. Kat plug ni. Senang nanti. Penyewa nak ni. Pasang lampu ke. Kan? Okey. Lagi. Mana? Dekat dengan katil. Ini lagi dekat kalau tak lampu kat sini. Nanti kita letak lampu dekat dengan katil. Boleh baring-baring, nak baca buku ke apa kan. Buka lampu, dah nak tidur, tutuplah lampu. Settle. Lagi kat mana? Lagi, sini. Dekat dengan tingkap. Pun sama. Okey, skru dua-dua belah. Settle. Lagi kat mana? Atas. Pasal nak kat atas. Ventilation dia. Buat double ventilation supaya ni lah angin mudah keluar ke masak ke apa kan. Sini kan bahagian dapur. Ini lampu bilik air ni. Senang je. Apa ni? Tekan je kat luar.
Tak adalah kena basah kat dalam. Lagi satu. Oh, tak pasal dekat dengan pisau. Ini nanti bolehlah penyewa tu nak letak peti air. Peti air ada kat sana. Ni mesin basuh. Jemur mesin basuh kat situ. Jemur basuh baju kat situ. Pintu pun nak tukar. Yelah, bolehlah Abang Thomas tukarlah. Ni biasanya klasiknya. Okey, cun. Nak kena beli tabletop. Beli tabletop warna putih lah. Matching dengan wallpaper semua. Letak kat sebelah peti air satu. Letak kat sebelah peti air. Okey, cun. Lagi sinki. Okey, sinki tak sebelah dia. Okey. Ni manjang lah ni. Sampai ke tepi sana ni. Ni satu, lagi satu. Okey. Lagi hanging cabinet. Kabinet kat atas tu pula. Nak beli warna putih jugalah. Matching lah, sama kan. Tak tengah lah. Tepi ke tengah? Tengah lah. Boleh lah ni. Dah basuh pinggan, buka, simpan pinggan tu. Tu ni island tabletop. Tapi tak tepi lah kot. Macam sempit sangat nak letak tengah-tengah ni. Kat tepi dengan tingkap. Tahu nak buat kopi ke kan, boleh letak atas. Meja pula kan dah kata tadi, kan sempit kalau tak tengah-tengah. Letak je situ. Ni letak je dekat dengan island tabletop ni, senang. Tak tepi ke sini sikit, ada plug lah kat situ. Tak tengah sikit lah. Tak tengah sikit. Cun. Tu dining room chair. Beli kursi. Kursi memang matching lah warna putih, senang. Nak kena beli berapa? 4. Okey, 4. 4. Okey. Tak sesak sangat kot. Boleh lah. Tu nak beli apa? Dapur. Beli dapur. Letak dekat dengan bilik air. Kalau tak belah sana, dekat dengan peti ais pula. Kan terbakar pula dia punya tu. Asap terkena peti ais. Ventilation dia ni. Nak bagi asap dia tu. Tarik ke atas, buang keluar. Tak adalah kalau masak sambal, terbau, terbatuk ke terbersin kan. Pandai Abang Thomas ni. Okay, letak dululah balik barang tadi tu. Periuk tak kat atas balik. Nanti boleh masak sup ayam. Lepas tu pisau. Sebaik Abang Thomas tak suruh jual. Tak matching lah warna dia, tapi lantak lah. Lagi mana tadi? Lampu tadi nak betulkan. Kita letak dulu pasu ni dekat atas meja. Naik seri gitu. Lampu ni kita letak dekat dengan katil sana tadi. Ada plug tu kan. Boleh lah ni. Jadilah single kan. Tu kawan datang minum ngeteh kat sini. Jadilah. Okey, sekarang bilik air. Allah. Apa penyewa sebelum ni buat kat bilik air ni? Dengan dinding berkopaknya. Jual dulu. Jual barangnya ni. Sampai dah berlumut lah. Bersihkan tingkap lagi. Atau ada satu lagi pun. Buat apa lah penyewa. Memang Abang Thomas mesti menyesal ni ambil penyewa tu. Penyewa dari neraka tu. Sekarang nak plaster the wall. Inilah ni. Apalah yang dibuatnya. Penyewa sebelum ni. Habis.
Sini besar. Satu. Tu kat mana lagi? Mana lagi? Oh, kat belakang. Sebelah cermin ni Dua. Banyak betul. Dah lah besar-besar lah tu. Lagi tumbuk ke? Kesian Abang Thomas. Banyak duit nak keluar ni Abang Thomas. Bayar upah saya lagi. Cat dulu siling. Warna putih je lah. Saya fikir susah. Sama luar dengan dalam. Kat luar, kat dapur luar warna putih. Wallpaper putih. Dalam ni pun kita buat putih je lah. Bersih pun nampak bersih. Minimalis kan Abang Thomas? Okey, lagi satu. Settle. Lepas tu nak tile bawah pula. Hitam putih. Cun lah. Semua tempat tukar habis. Nanti boleh lah naik harga sewa tu tak Abang Thomas? Kalau sebelum ni 900, boleh lah naik 1,200 harga sewa 1 bulan. Dah cun macam ni. Tu dinding pula. Warna krim baru. Tak nampak tu. Kena tampal tu. Kan lawa gitu. Tak nampak kusamnya. Warna krim. Nanti nak beli kabinet kot nanti ni. Sebab tadi kan dah jual sinki apa semua, kita kena beli ni. Kita beli matching gitulah. Kita beli yang warna krim putih macam tu. Tak adalah luar daripada warna lain, betul tak? Okey, lagi sikit. Mana bawah ni, kat tepi ni. Mana lagi satu tadi? Atas dinding. Atas pintu. Nak tukar juga dia punya ni plug. Skru belah bawah pula. Skru, okey. Skru dua-dua pasang. Lagi mana? Kat atas. Ventilation. Ni single pula. Letak dulu. Kan nampak bersih dah. Kotor betul tadi. Lagi mana ni? Dekat ni. Tepi cermin. Nanti kan nak keringkan rambut senang guna hair dryer. Ada dua. Jangan kena basah lah Kang. Tak basah-basah Kang. Saya datang lagi Kang Abang Thomas. Lagi kat mana ni Abang Thomas? Kat atas. Kita cari-cari kat bawah, rupanya kat atas. Bersihkan. Skrukan dia. Dan letak. Settle. Beli small standing bedroom cabinet. Kan dah cakap dah. Kita jual dulu yang mana ada ni. Jadilah. Nak beli dia punya kabinet. Warna putih. Yang ni. Matching kan dengan dia punya dinding. Tu dia putih tu. Matching lah dengan yang kat luar tu. Semua serba putih. Cuma kena rajin bersihkan. Kiri dan kanan. Okey. Tengah. Kena beli sink dia lah. Sink with cabinet. Okey. Tengah-tengah. Cun. Okey. Tu tower rack. Yang biasa ni. Boleh. Tak adalah banyak benda nak ni. Okey. Settle Abang Thomas. Terima kasih Abang Thomas. 38,000. Semoga Abang Thomas dapat penyewa yang dari Sugar, yang berjaga barang Abang Thomas elok-elok. Okey. Settle satu kerja kat rumah Abang Thomas. Terima kasih pada yang tengok video ni. Jangan lupa like, share, subscribe YouTube channel Syami Hair untuk tengok banyak lagi video yang menarik. Tengok jiran kiri kanan. Tak ada orang lalu lalang. Hai, bye-bye. Ciao.